Baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke tengah hari. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.41. Saya dah tiba dah dekat rakit JT Rakit Wak Dul. Sekarang ni tak tahulah nak parking mana apa semua. Tengah menunggu dua lagi kereta daripada Keluang. Hari ni saya akan merakit lah di Rakit Wak Dul nombor 7, Kampung Pasir Gogok dengan geng-geng T6 Anglers daripada Keluang Johor. Buat siapa-siapa yang nak mancing dekat Rakit Wak Dul, ini dia punya tempat parking lah. Ni saya rasa surau ni, surau Kampung Pasir Gogok. Tu sempang belok ke kanan ni ada nampak signboard Rakit Wak Dul. Jadi parking sini lah, parking dekat area sini besar. Boleh letak banyak kereta. JT nya dekat sana je. JT kat sana guys. Ya guys, inilah JT untuk ke Rakit Wak Dul. Panjang guys JT dia sampai ke bawah. Jadi kat depan tu tadi saya tengok ada orang mancing ikan belanak untuk jadikan umpan. Seekor RM2 boleh beli. Dekat pondok depan saya ni boleh tengok. Tu semua dah daripada geng-geng tu dah riki-riki dah tu. Tak tahulah beli rasanya. Saya pemula ni tak reti. Biarkan diorang menggasak. Kita collect ilmu dulu. Dah berapa? 2 jam setengah? Kosong. Tak ada hasil lagi. Buat vlog. Kalau tak ada ikan ni, kita review sikit rakit. Ni Rakit Wak Dul nombor 7. Sana tu JT dia. Kalau nampak ada. Tak nampak lah daripada sini. JT daripada sini ke JT dalam 2 ke 3 minit. Ni dapur. Cukup lah untuk masak. Masak air ada cerit disediakan. Tapi tak banyak lah barang-barang ni. Lepas tu ada satu bilik air. Bilik air. Lepas tu air direct. Cuma tadi ada bot lalu. Mungkin tak perasan dia tersebat yang ni, yang bawah ni. Kalau nampak tersebat yang pipe air ni. Mungkin rakit yang dekat situ tak ada air lah. Tak tahu macam mana. Lepas tu tergilas ada satu bilik. Review sikit bilik. Bilik ni organizer. Ada meja satu depan ni dengan kursi. Boleh lah layan-layan. Cara tak ada ikan ni. Baik. Akhirnya. Lucut. Oi. Ni ikan apa? Kau main saya ke tak? Tadi apa? Duri. Ikan pertama. Tak kupau. Tu gimak tu lah. Alah tak pakai baju pula. Wow. Ikan apa? Lucut ni. Durian. Kamera. Baiklah kepejan. Yang kedua Angkat. Ada.
Angkat. Jangan buat sampai Chan tiba-tiba mohak tapi. Kecil. Oh ini. Naik. Double. Ni pula tak pakai baju. Mampus kau lah. Dosa kau lah. Ui. Jarang double. Dia tahu lah, saya tak kan. Pagi ni keluar. Apa? Ui. Lori. Tak dapat. Abut. Marah aku pula. Kembulan ni. Apa ikan apa ni? Ikan bulan kat laut. Black mata. Biar mata. Biar mata tak Mata. Biar mata. Duri. Kau apa? Lain macam Duri. Tepas kerapu duri lah Tepas kerapu duri lah Baik, aku nak kapu lagi. Aku pun jauh balik. Kapu situ. Boleh jauh lah. Tengok sikit. Alhamdulillah. Macam duri ni. Duri pun ikan mah. Ya. Betul tak? Duri ikan tu lah Jok. Tak duri. Lama buat ikan bekuk kot. Come on. Seekor pun cukup lah buat bekuk. Doreh. Baiklah, ikan doga. Toga. Mantaplah duri. Jek. Di subuh. Ada. Buntal. Ikan apa? Lagi-lagi saudara Nael buntul. Dapat juga buntal yang diidam-idamkan. Buntal. Bosor punya. Bosor sia. Kira tak kumpul. Lembu nak buat apa sial. Besar je lembu ni. Bonus. Buntal. Bonus dia buntal tu, Wadul. Wadul. Okay guys, ni saja vlog untuk hari ni. Saya summarykan sikit lah. Saya ringkaskan sikit. Malam tadi saya terlupa record video untuk tunjukkan rakit Wadul nombor 7 pada waktu malam. Pencahayaan okey. Cuma tempat untuk cast tu agak limited lah dengan arus air yang begitu laju. Hasil tak berapa nak banyak. Walaupun ada total 10 orang, saya rasa dalam 8 ke 9 ekor. Tapi ada satu lah kerapu besar, ada saiz lah. Dan selebihnya glamour duri. Itu saja. Enjoy. Nanti jumpa lagi dekat episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.